Lelaki itu adalah Ultraman. Jangan! Apa awak buat ni? Jangan tembak dia tu! Apa yang dah berlaku? Cepat bunuh! Raksasa! Tak mungkin. Dia langsung tak apa-apa pun. Raksasa dah lesap. Biarkanlah. Haiwan raksasa tu ada bawah tanah ke? Apa benda tu? Apa dia? Sila laporkan. Baik. Komen dengan saya telah mendapat satu maklumat penting. Mengikut ilustrasi ia gelombang Ultraman, kami mengesan dan dapati benda di atas gunung tu ialah UFO. UFO kata awak? Ya. Ia bagaikan seketul batu yang mengeluarkan gelombang yang kuat. Dan kami tak dapat mengawal badan kami seketika. Ishibori, Shore, ini ke objek yang Chromechester Gamma awak jumpa pada masa tu? Ini bukan objek yang sama. Dan gelombangnya tu sangat kuat. Masa objek tersebut melepasi kami, sistem elektrik penerbangan terganggu sebentar
Dan kami hampir-hampir kehilangan kuasa. Ya, teruskan lagi. Mula-mula lagi kami dah mengesan bahaya, jadi kami menyerang objek tu dengan Mariam Divide. Tetapi tak dapat musnahkan. Kemuan sentuh dia tapi tercampak jauh. Selain objek tersebut, siapa agaknya yang dapat mengesan Ultraman? Tak tahulah. Objek itu tak nampak bernyawa pun. Ya, baiklah. Jangan lupa menyerahkan laporan. Berserai. Baik! Nanti, Ya, awak merupakan ahli TLT yang cemerlang. Malah membantu saya juga. Harap awak tak kecewakan harapan saya. Awak jangan jadi seperti lelaki dulu tu. saya berlainan dengan lelaki tersebut. Aku memang lain dari lelaki tersebut. Memang benar. Dialah Ultraman. Dia pun menanggung beban yang lalu. Ah? Bila saya sentuh objek tu, saya tak tahu macam mana nak jelaskan pada awak. Saya dapat rasakan emosinya memasuki tubuh badan saya. Rasa kesal yang sukar dihadapi, kesunyian yang penuh kekecewaan, semua tu masuk pada saya. Tapi tak jelas apa yang berlaku. Apa yang saya tahu dia pikul beban yang tak tertanggung. Jadi awak kesian pada haiwan tu. Haiwan? Awak patut serang raksasa tu. Tapi awak tidak. Apapun saya akan bunuh dia. Betul ke dia haiwan? Inilah dia, juru gambar Himeya Jun. Encik Ginlai. Awak balik lambat. Maaf masuk tanpa izin. Dah tak jadi perisik lagi. Nak jadi pencuri pula. Kalau ya pun janganlah marah. Saya tak nak buat macam ni. Awak yang menggalakkan saya tahu. Nak tak? Encik Himeya ya. Encik Himeya. Menyusahkan awak aja. Tak susahlah. Kat sini tak ada siapa pun bernama Himeya. Gambar ni dia ke yang ambil dulu, Encik? Boleh tak Encik periksa sekali lagi? Maafkan saya. Ya? Encik Himeya Jun, awak kenal dia kan? Orang kata dia pakar dalam bidang fotografi. Saya pernah pujuk dia jangan pergi. Tapi kenapa dia nak berhenti? Demi gambar dia ni,
gambar yang dia telah ambil ini telah menyeksa diri dia. Ini adalah gambar-gambar yang menarik. Ia dapat memberikan pengaruh yang kuat. Dia bagaikan kuasa yang dapat luahkan kebenaran. Himeya, awak telah sia-siakan bakat awak tu. Apa yang awak cari? Terdapat satu kuasa wujud di suatu tempat yang saya sendiri tak tahu. Kuasa tersebut ada bau kematian yang menyeramkan hati orang. Saya cuba siasat sendiri dengan mengesannya. Tapi setiap kali, awak mesti muncul kat sana. Sekarang, awak bukan lagi pemberita. Tapi heran, kenapa masih tunjukkan muka awak kat sana? Kebetulan aja. Saya ikut awak tadi. Tapi saya suka nak mengumpul maklumat dari awak. Cuba tengok ni. Walaupun tak berapa jelas, tapi tentu dia ada kaitannya dengan tugas merisik. Apa sebenarnya yang dah berlaku pada tempat yang saya tak jumpa tu? Apa yang awak kejarkan? Jawablah soalan saya. Tak ada apa nak dicakapkan. Himeya. Kalau nak saya terangkan perangai dia tu boleh dikatakan seorang pemuda yang cepat mesra. Dia tu orang yang adil dan cita-citanya sangat tinggi. Dia banyak mendedahkan hal-hal yang menjijikkan melalui kameranya tu. Sebab tu, dia mula curiga pada manusia, lalu memilih jalan untuk tinggalkan Jepun. Dia pergi ke tempat peperangan dan dia mendedahkan penderitaan yang ditanggung akibat peperangan. Sebab itulah dia ke sana. Ya. Peperangan adalah dunia kematian. Dia telah berazam untuk memasuki kawasan peperangan. Janganlah Simba. Saira. Senyum sikit. Dia paling gembira sekali bila dapat lihat gadis senyum waktu perang. Sebab dalam peperangan tu, gadis tu telah kehilangan ibu bapa dia. Saira, kau ni pandai ya. Himeya asyik menyalahkan diri dia. Gambar-gambar ni bagaikan mengejek dia. Walaupun dapat pujian dunia, dia diiktirafkan sebagai jurugambar di luar negara. Tapi itu lebih menyakitkan hati dia. Sebab itulah dia meletakkan jawatan. Semua dilepaskan. Dia makin lenyap dari kami. Dia ada balik ke? Ada. Ha? Dia langsung tak dapat tidur. Biarpun tidur, dia akan terbangun selepas mimpikan gadis tu juga. Malahan, mimpi tersebut pun dia turut besar-besarkan juga. Dia besarkan mimpi? Ya. Dia berjalan terus ke dalam hutan. Bahkan setiap mimpi yang dialami
dia mendekatkan lagi jaraknya. Pada satu hari itu, dia telah bertemu dengan dunia sesat. Dunia sesat? Ya. Ia bagai kesan peninggalan yang aneh. Kau siapa? Kau ni siapa? Kau memanggil aku ke sini?
Adakah ini cuma satu mimpi aja? Ataupun ia benar-benar berlaku? Betul ke dia Ultraman? Tak. Aku nampak muka Hemiya. Dia kelihatan sedih dan sunyi. Tapi dah sekian lama baru dapat merasainya. Orang ni dikenali sebagai orang kedua.